Motor ni dah 3 tahun tak pernah servis CVT. Jadi hari ni owner datang sebabkan motor je bila nak starting jalan bergegar. So hari ni kita nak buka bahagian CVT je, kita tengok macam mana condition selepas 3 tahun tak pernah servis CVT. Let's go. So kalau kau boleh nampak abuk yang ada dekat dalam ni, ini lah 3 tahun punya penangan. Kau tengok. Segala jenis tanah ada ni. Ni bukan setakat tanah kubur ada ni, tanah sungai pun ada dalam ni. Ni, kau nampak span dia ni. Kata abuk. Ni abuk ori ni, ori kilang lagi ni. Abuk pada kilang, ini dia. Bagus Yamaha ni, dia letak span dekat bahagian CVT ni. Kalau brand lain lah, brand Honda, dia tak ada benda ni. Jadi kalau 3 tahun aku tak tahu debu yang macam ni masuk bahagian CVT kau macam mana pergi ya. Bagi aku ni dulu. Jadi inilah condition dia. Lepas 3 tahun memang tak pernah buka CVT. Memang daripada keluar kedai beli motor macam ni lah condition dia. So kau boleh tengok abuk dia boleh kata agak tebal juga lah. Tapi aku pelik kan, selalunya kalau 3 tahun ni mesti belting pun dah putus. Tapi kalau aku tengok condition dia cantik lagi. Ada yang tak kena ni. So korang boleh tengok dia punya puli je ni. Masih cantik lagi kan. Masih cantik lagi, tak ada lekuk walaupun dah 3 tahun pakai. Jadi punca yang motor owner kata gegar bila starting tu sebabkan ni lah abuk yang ada dekat dalam ni. Jadi membuatkan korang punya auto ni licin. Bila licin, dia tak dapat nak grip dengan cantik. Okay, so korang boleh tengok ini condition belting dia selepas 3 tahun pakai. Mesti korang rasa pelik kan? 3 tahun cantik lagi macam ni. Nanti kita kaji sebab kenapa jadi macam tu. Dah 3 tahun korang tengok, roller pun masih cantik lagi lah. Roller cantik, cuma abuk lah. Debu-debu dia memang banyak lah korang tengok. Ini memang tak kata apa lah. U-clip dia pula tahu makan sikit Mat. U-clip pun elok lagi lah. Ada something is not right with this motorcycle. Jadi aku tanya kau, kena betul ke 3 tahun dia pakai tak pernah buka CVT? Last sekali endingnya sini. Korang tengok dia punya mileage. Baru 6,800 lah. Memanglah cantik lagi. Aduh. Cuma tu lah dia datang sebabkan masalah gegar bila nak jalan tu. Sebabkan abuk tadi aku tunjuk. Jadi kepada play skuter kat luar sana tu yang mana ada masalah gegar bila nak jalan, sini. Ini je. Punca je daripada sini je. Orang servis ataupun kalau dah memang rosak nak kena tukar auto ni saja. InsyaAllah guarantee hilang masalah gegar pada motor korang tu. Jadi yang mana nak servis CVT tu, kau boleh datang dekat Tanya Garage. Dah ada package dah. Tinggal kau nak pilih je. Package mana satu kau nak buat. Nak bagi laju ke, nak bagi hilang bunyi ke. Semua tu dah sedia. Datang walk in saja. Apa-apa luncur.